Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hijaz dan hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang cabaran penggunaan media sosial terhadap pembentukan peribadi dan kesihatan masyarakat. Seperti anda telah lihat, kumpulan saya terdapat 7 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Hijaz dan yang kedua adalah Muhammad Alif Hakimi, Muhammad Haziq, orang yang keempat adalah Muhammad Haziq Azizi, Muhammad Ashraf, Muhammad Ahmad Daniel dan yang terakhir sekali ialah Muhammad Haziq bin Jasir. Seperti yang saya sudah beritahu tadi, kumpulan saya akan membincangkan tentang penggunaan media sosial. Jadi pada era yang maju ini, iaitu pada tahun 2025, media sosial kini tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat maupun yang kecil maupun warga kanak-kanak tadika, remaja, orang dewasa dan juga orang tua sekalipun. Hal ini kerana media sosial ini terdapat banyak kebaikan, iaitu mereka boleh berhubung dengan keluarga mereka. Contohnya seperti saya ingin menelefon dan bertanya khabar tentang orang tua saya, dan juga untuk mendapatkan maklumat atau informasi pun boleh daripada media sosial. Media sosial juga boleh memberikan keburukan, iaitu kepada remaja maupun dewasa, iaitu mereka boleh mengalami kemurungan, mereka boleh mengalami masalah mental apabila di-hack ataupun dibuli cyber, dan juga mereka boleh mengalami masalah kesihatan seperti mata mereka sakit akibat main sosial media selalu, ataupun badan mereka mulai posture yang salah akibat selalu duduk dan tidak rehat, ataupun mereka boleh mengalami masalah-masalah seperti terlalu obses dengan sosial media sampaikan mereka tidak mau makan, mereka lambat makan, mereka mengalami gastrik. Oleh itu, ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mendorong cabaran penggunaan media sosial, kesan-kesan media sosial ini terhadap kesihatan masyarakat, dan juga langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran penggunaan media sosial. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor mendorong cabaran penggunaan media sosial. Antaranya adalah platform di mana untuk mempamerkan gaya hidup mewah. Pada masa kini, media sosial bukan digunakan sebagai alat untuk kita berhibur, tapi turut menjadi medium dan aset utama yang mempengaruhi cara masyarakat kita berfikir, terutamanya membuat keputusan daripada segi cara kita mengurus perbelanjaan dan kewangan harian kita. Di Malaysia, kita dapat lihat bahawa ramai influencer yang sering mempamerkan gaya hidup mewah seperti kenderaan mahal, barangan-barangan berjenama seperti beg ataupun kasut yang mahal, dan perbelanjaan yang tinggi. Pendedahan tersebut terhadap kandungan sebegini secara tidak langsung membentuk persepsi kepada individu bahawa gaya hidup mewah adalah satu keperluan dan simbol kejayaan dalam kehidupan mereka. Keadaan ini secara tidak langsung memberi tekanan sosial kepada masyarakat, terutamanya remaja yang tidak berkemampuan dan individu yang berpendapatan rendah untuk meniru gaya hidup tersebut walaupun mereka sebenarnya tidak mampu. Akibatnya, pembelian dibuat kerana bukan keperluan tetapi disebabkan apa yang mereka lihat di media sosial. Berdasarkan kajian yang telah kumpulan kami kaji, majoriti responden bersetuju bahawa influencer memberi kesan yang besar terhadap pembelanjaan mereka. Trend seperti buy now pay later juga mendorong pengguna untuk membeli barangan tersebut secara ansuran, yang akhirnya menyebabkan mereka terbeban dengan hutang kerana perlu membayar setiap bulan komitmen tersebut. Kesannya, ramai dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda, berisiko menghadapi masalah kewangan dan peningkatan beban hutang. Selain itu, antara faktor yang menyumbang kepada cabaran penggunaan media sosial terhadap pembentukan peribadi dan kesihatan masyarakat ialah kewujudan cyberbullying serta pengaruh rakan sebaya secara maya. Situasi ini secara tidak langsung memberi kesan kepada keyakinan diri, emosi dan tingkah laku individu, terutamanya golongan anak muda yang lebih mudah terdedah kepada kritikan seperti body shaming dan komen-komen negatif di media sosial. Pengaruh rakan sebaya juga boleh mendorong remaja terlibat dalam tingkah laku yang tidak beretika, seperti penggunaan kata-kata kesan
kebebasan, sekaligus menjejaskan kesihatan mental individu tersebut. Berdasarkan data-data yang diperoleh daripada kajian selidik, faktor rakan sebaya dan ciri media sosial itu sendiri jelas memainkan peranan besar dalam isu cyberbullying. Majoriti responden didapati lebih cenderung untuk bersetuju dengan kenyataan berkaitan pengaruh rakan sebaya serta kebolehan media sosial yang memudahkan berlakunya buli cyber. Walaupun elemen budaya fear of missing out atau FOMO tidak sekuat dua faktor tersebut, ia masih memberi kesan kepada sebahagian pengguna media sosial. Kes buli di negara ini bukan sahaja berlaku di kawasan sekolah, malah telah menular ke alam cyber. Buli cyber serta budaya fear of missing out dikenal pasti sebagai antara punca peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan anak muda. FOMO merujuk kepada perasaan takut ketinggalan daripada sesuatu pengalaman berharga yang boleh mendorong remaja terlibat dalam aktiviti dalam talian yang tidak sihat. Tambahan pula terdapat remaja yang sanggup menyertai perbuatan membuli semata-mata untuk diterima dalam sesuatu kumpulan, sekaligus menunjukkan tekanan rakan sebaya mampu mengubah individu yang asalnya berempati menjadi pelaku buli. Ai sekali, faktor lain yang menyumbang kepada cabaran penggunaan media sosial ialah penyebaran maklumat palsu dan tidak tepat. Perkara ini semakin berleluasa kerana media sosial merupakan platform yang paling pantas dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Statistik menunjukkan bahawa ramai responden mengakui kesukaran untuk menilai kesahihan sesuatu maklumat sekaligus menekankan kepentingan literasi digital. Selain itu, golongan influencer juga memainkan peranan sama ada secara sengaja atau tidak dalam menyebarkan maklumat yang kurang tepat. Media sosial dilihat sebagai platform yang sangat berkuasa dalam mengukuhkan teori konspirasi dan menyebarkannya kepada khalayak yang lebih luas, termasuk dalam kalangan pelajar. Terdapat juga pelbagai teori konspirasi yang timbul berkaitan krisis COVID-19 di negara kita. Antara teori yang tersebar ialah dakwaan bahawa virus COVID-19 dicipta dimakmal untuk menggugat kestabilan politik dan ekonomi, serta dakwaan bahawa virus tersebut merupakan senjata biologi sekiranya berlaku peperangan antara kuasa besar dunia. Selain itu, terdapat juga teori berkaitan vaksin di mana ada pihak mendakwa vaksin ditanam ke dalam tubuh manusia untuk tujuan pengawasan, serta dakwaan bahawa vaksin memberi kesan buruk terhadap kesihatan pada masa hadapan. Akibat daripada penyebaran teori-teori ini, terdapat individu yang enggan mengambil suntikan vaksin kerana percaya ia tidak selamat dan boleh menjejaskan kesihatan. Kesimpulannya, penularan maklumat palsu dan tidak tepat di media sosial boleh menyukarkan masyarakat untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan diyakini. Di sebaliknya, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memberi impak terhadap pembentukan peribadi seseorang sama ada secara positif maupun negatif. Perkara ini dapat menjadi wadah ilmu jika digunakan dengan sebaiknya maupun menjadi buruk apabila disalahguna seperti penipuan, fitnah dan sebagainya. Terdapat beberapa kesan dan cabaran yang dalam penggunaan media sosial terhadap pembentukan peribadi dan kesihatan. Antaranya ialah tingkah laku impulsif terhadap seseorang individu. Penggunaan media sosial boleh menyumbang kepada tingkah laku impulsif kerana tindak balas segera yang diperlukan dalam platform dalam talian. Seseorang akan menimbulkan obsesi terhadap sesuatu perkara di media sosial sehingga memudaratkan diri dan orang sekeliling. Seorang individu itu lalai dengan hiburan yang ada di media sosial seperti aplikasi TikTok. Seseorang individu cenderung untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri dan mengharapkan pujian dan maklum balas daripada netizen terhadap video atau gambar harian yang dibuat naik di media sosial. Perkara ini amat membimbangkan kerana segelintir individu mampu menimbulkan sikap yang luar biasa seperti sikap ganas, perasaan dirinya yang betul berbanding orang lain dan tidak menerima nasihat atau teguran. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak terkawal juga mengganggu tidur dan rehat seseorang individu serta mengurangkan semangat dan fokus di sekolah. Penggunaan media sosial yang melampaui batas terutama di kalangan golongan muda menggunakan media sosial pada waktu malam sehingga terlepas kewajipan seorang Islam itu untuk menunaikan solat fardu. Selain itu, informasi yang kurang tepat dan tidak jelas dapat mempengaruhi pembentukan peribadi dan pola berkendirian negatif adalah antara kesan cabaran penggunaan media sosial terhadap yang melebihan terhadap masyarakat.
Paparan kehidupan dan rupa parasnya ideal di media sosial menyebabkan remaja itu berasa tidak cukup baik dan menimbulkan ketidakselesaan sosial. Keadaan ini boleh menjadi lebih buruk apabila mereka mula membandingkan diri mereka dengan apa yang dilihat di dalam media sosial sehingga menurunkan keyakinan diri. Selain itu, tekanan rakan sebaya juga dapat mempengaruhi remaja untuk mempercayai bahawa sesetengah perbuatan yang salah yang boleh menjadikan mereka kelihatan hebat. Pengaruh ini datang daripada trend negatif di media sosial yang memaparkan tingkah laku yang buruk sebagai sesuatu yang mendapatkan perhatian dan menerima. Seterusnya, media sosial turut memainkan peranan besar dalam memperkukuh stigma terhadap isu kesihatan mental. Penyebaran maklumat yang tidak tepat, jenaka yang merendahkan pesakit mental serta komen negatif di platform akan menyebabkan masalah psikologi dilihat sebagai sesuatu yang memalukan atau tanda kelemahan. Akibatnya, individu yang mengalami tekanan emosi, keresahan atau kemurungan berasa takut untuk berkongsi masalah mereka kerana bimbang dilabel atau dipersendakan. Keadaan ini mendorong mereka untuk menyembunyikan perasaan sebenar atau menangguhkan usaha mendapatkan bantuan profesional, sekaligus memburukkan keadaan mental dalam jangka panjang. Selain itu, stigma ini turut menyebabkan individu berasa terasing dan kurang sokongan sosial, sedangkan sokongan komuniti amat penting dalam proses pemulihan kesihatan mental. Selain itu, media sosial juga menjadi sumber maklumat kesihatan yang mudah diakses, namun pada masa yang sama berisiko menyebarkan maklumat palsu. Maklumat tidak sahih seperti rawatan tanpa bukti saintifik, mitos penyakit dan teori konspirasi mudah menjadi tolak kerana disampaikan secara menarik. Ramai pengguna mempercayai maklumat ini tanpa melakukan samakan fakta, terutamanya apabila ia datang daripada sumber yang kelihatan meyakinkan. Keadaan ini boleh membawa kepada tindakan berbahaya seperti menolak rawatan perubatan, mengambil produk tidak selamat atau menyebarkan maklumat salah kepada orang lain. Oleh itu, literasi digital dan kesedaran untuk merujuk sumber perubatan yang berwibawa amat penting bagi melindungi keselamatan kesihatan individu dan masyarakat. Akhir sekali, penggunaan media sosial yang berlebihan menjejaskan kesejahteraan emosi pelajar dan remaja, terutamanya melalui fenomena FOMO dan perbandingan sosial. Tekanan notifikasi serta rasa iri hati dan rendah diri boleh menyebabkan emosi tidak stabil, sekaligus menjejaskan hubungan sosial dan perkembangan psikologi golongan muda. Setelah kaji selidik yang kami lakukan, pada kajian kes kami, Kerajaan Malaysia telah pun merealisasikan pelbagai langkah untuk mengatasi cabaran penggunaan media sosial pada masa kini. Jadi, pertama sekali bagi mengatasi pengaruh gaya hidup mewah, langkah utama yang diambil oleh kerajaan ialah memperkukuh pendidikan literasi kewangan dalam kalangan remaja dan belia. Sebagai contoh, melalui program POWER yang dilancarkan oleh AKPK, iaitu Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Jadi, apa sebenarnya perkataan POWER dalam program ini? So, POWER tersebut ialah Personalized Online Workshop for Empowering Resilience. Jadi, program POWER ini adalah siri pendidikan keuangan dan kaunseling yang diperkenalkan oleh AKPK tersebut untuk memperkasa rakyat Malaysia untuk mengurus wang dengan lebih bijak. Dalam program ini, golongan muda didedahkan tentang bahayanya hutang, penggunaan beli sekarang bayar kemudian seperti dalam aplikasi Atome, Shopee Pay Later dan juga yang lain-lain, serta risiko meniru gaya hidup mewah influencer di media sosial. Jadi langkah ini penting sekali kerana ia membantu remaja membina pemikiran yang lebih realistik, mengelakkan tekanan sosial akibat perbandingan diri dengan orang lain, dengan kemewahan hidup orang lain, dan seterusnya membentuk peribadi mereka yang lebih matang serta bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan mereka. Jadi, bagi menangani isu buli cyber dan juga pengaruh rakan sebaya, kerajaan telah memperkenalkan Akta Keselamatan dalam Talian atau Online Safety Act, atau secara singkatannya ialah ONSA. Akta ini bertujuan menyediakan sistem perlindungan segera kepada mangsa, termasuk kuasa kepada kerajaan untuk mengarahkan syarikat-syarikat media sosial memadam atau membuang kandungan buli dalam tempoh kurang 24 jam. Selain itu, ONSA juga mewajibkan platform-platform digital ini menyediakan sistem aduan pengguna yang lebih cekap supaya laporan daripada pengguna-pengguna media sosial ini dapat diambil tindakan dengan segera oleh syarikat-syarikat media sosial ini. Jadi,
Akta dalam talian ataupun Online Safety Act ini telah pun dikuatkuasakan pada tahun ini, iaitu tahun 2025. Tapi kerajaan bakal mewajibkan akta dalam talian ini sepenuhnya pada tahun hadapan, iaitu 1 Januari 2026. Jadi, apakah penting langkahnya ini yang dilakukan oleh kerajaan ini? Langkah ini dapat melindungi kesihatan mental mangsa, mengurangkan trauma, emosi dan pada masa yang sama mendidik masyarakat supaya lebih beretika serta bertanggungjawab dalam berkomunikasi di media sosial. Bagi menangani isu penyebaran maklumat palsu, kerajaan telah mewajibkan platform-platform media sosial yang besar untuk memiliki lesen kelas ASPC. Jadi, apakah lesen kelas ASPC ini? Lesen kelas ASPC ini ialah lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi, iaitu Application Service Provider, yang diperkenalkan pada 1 Januari 2025 untuk penyelia platform media sosial. Jadi, lesen ini merupakan langkah peraturan bagi menguatkuasakan kawalan ke atas perkhidmatan media sosial di Malaysia. Jadi, langkah ini bertujuan memastikan platform bertanggungjawab terhadap penyebaran maklumat palsu dan kandungan bahaya secara bebas. Jadi, dengan langkah yang diambil oleh kerajaan ini, secara langsung platform media sosial ini akan mengurangkan penyebaran kes-kes penyebaran maklumat palsu dan lebih fokuskan pada berita-berita maklumat yang sahih. Jadi, melalui kawalan ini, masyarakat dapat mengakses maklumat yang lebih sahih, mengurangkan kekeliruan serta tekanan mental dan membentuk peribadi yang lebih rasional serta beretika sebelum berkongsi sesuatu maklumat. Kesimpulannya, media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berfikir, berinteraksi dan membentuk identiti diri. Ia merupakan satu alat yang sangat berkuasa dan mampu memberi kesan yang besar terhadap pembentukan peribadi serta kesihatan masyarakat. Jika digunakan dengan secara positif, media sosial menjadi platform pembelajaran yang baik, tempat kita berkomunikasi dan dapat membangunkan diri kita. Namun begitu, jika penggunaan yang berlebihan atau tanpa kawalan, ia juga boleh membawa pelbagai kesan negatif seperti tekanan emosi, masalah tingkah laku serta menjejaskan kesihatan mental dan fizikal kita. Oleh itu, kerjasama semua pihak termasuklah kerajaan, institut pendidikan, keluarga, platform media sosial serta pengguna itu sendiri amat penting bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan sihat. Sebagai pengguna, kita perlu lebih bijak dan berhemah serta bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial ini. Seperti pepatah Melayu mengatakan, tepuk dada tanya selera. Setiap tindakan yang kita lakukan mencerminkan kematangan diri dan akan memberi kesan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada masyarakat seluruh dunia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.